Kau dah rosakkan anak dara orang ni, dia tak layak jadi isteri ke? Kita nak kongsi confession daripada NGL Beautiful Nara. Si pengkonfessor ini memberitahu saya ni tempat dia melampiaskan nafsu je. Dia kahwin dengan orang lain, dia tinggalkan saya macam tu je. Saya trauma, saya takkan maafkan dia. Sampai hati kan orang buat macam ni. Kau guna seseorang ni, kau manipulate dia, guna badan dia, kau guna emosi dia. Bila kau dah puas, kau kahwin dengan orang lain. Oh, I nak isteri yang pure, yang fresh, yang bersih suci. So, engkau dah rosakkan anak dara orang ni, dia tak layak jadi isteri ke? Tapi aku harap kau terima balasan setimpal. Memang fuck. The next confession dipergunakan untuk kepentingan orang lain. Aku bukan keutamaan tapi hanya pilihan. Ramai kot yang alami situasi ni di mana dia bukan first choice. Maknanya kau ni macam backup je. Then you should know how to choose yourself better. Kalau orang ni tak pilih kau, kau pilih kau.